3, 2, 1, action. Chong. Tak reti nak cakap apa Wan. Semula. Okay, kepada Lausha Haris, terima kasih selama berbelas tahun di SK Bandar Putra. Good luck tempat baru. Sentiasa doakan kami dekat sini. Kami pun akan sentiasakan doakan terbaik untuk Haris. Thank you for everything, brother. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Haris aka Acong. Semoga sukses tempat baru. Semoga cemerlang juga. Kita akan jumpa insya-Allah akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum Cikgu Haris. Nama manja Acong. Okay, good luck di tempat baru. Jadi seorang guru yang hebat. Semana-mana hebat dekat SKBP, teruskan kehebatan tu. Okay, ada pepatah kata, patah tu berhilang berganti. Tapi takkan dapat macam ganti macam Cikgu Haris di SKBP. Okay, bye-bye Cikgu Haris. Okay, Assalamualaikum Cikgu Haris, Akak Acong. Okay, selamat maju jaya. Semoga lebih berjaya lah di tempat baru. Okay, panjang umur, kita jumpa lagi. Betul lah kata Cikgu awal, patah tumbuh hilang berganti. Tapi kalau yang ganti itu Arisa, berganti agaknya. Okey Acong, gurau je. Maju jaya. Good luck. Okey. Terima kasih Cikgu Acong atas jasa mendidik semua anak-anak saya mengajar bahasa Cina. Okey, all the best untuk Cikgu Acong di sekolah yang baru. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay Acong, semoga sukses di sekolah yang baru. All the best. Bye. Okay, kepada Cikgu Haris aka Acong, terima kasih saya ucapkan sebab Cikgu Haris banyak bantu saya. Memang terlalu banyak. Nak cakap tu memang terlalu banyak. Jadi terima kasih Cikgu Haris. Moga panjang umur. Kita jumpa lagi. Kalau balik kampung nanti saya balik kampung, nanti saya roja lah. Dekat je tu Pek Sulong dengan Pek Yusof. Okay Cikgu Haris, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Chong. Good luck di tempat baru. Kami semua kehilangan. Love you. Love you my brother. You'll never walk alone. Haris, Acong, aku nak minta maaf dengan kau sebab ya, kita dulu ada masalah dulu, tapi kita dapat selesaikan dengan cara baik dan profesional. Dan tahniah dapat pindah. Moga dengan perpindahan ini kau sebagai ketua keluarga dapat mengurus dengan baik, dapat jaga keluarga dengan baik. Dan nak ucapkan terima kasih jadi sahabat aku yang paling terbaik, paling sempoi dan friendly. Untuk Acong, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Kepada Cikgu Haris, tahniah dan syabas dan selamat berjaya dekat sekolah baru. Terima kasih atas segala nasihat daripada cikgu dan juga doakan saya juga untuk jadi hebat macam cikgu dan juga dapat meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran dekat sini, dekat sekolah sini. Terima kasih. Bye-bye cikgu. Okay, untuk sahabat yang dikasihi Cikgu Haris atau Acong, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga berjaya dan lebih cemerlang di tempat baru. Walaupun sedih, tapi kena telan juga. Hilang lagi seorang sahabat jejaka yang sangat baik, yang rasa memang susah untuk cari pengganti. Dan hilang salah seorang sahabat yang selalu orang kata rival dengan penyokong MU. Jumpa lagi Cikgu Haris atau Acong. YNWA bro. YNWA, go MU. Okay, peace. Haris Lausha, semoga berjaya di tempat baru. Minta maaf salah silap, makan minum. All the best. 我爱你，教练功夫好耶。 Haris, Acong, semoga maju jaya di tempat baru. Saya nak mengucapkan apapun tahniah kepada Cikgu Acong kerana selama saya bekerja dengan Cikgu Acong banyak sangat cikgu support saya, cikgu bantu
tak ada rasa malu, tak ada rasa berat hati, ringan je tangan dia. Itulah saya kenal Cikgu Achong ni, dia seorang yang sangat happy and go lucky. Jadi Cikgu Achong, saya ucapkan selamat maju jaya. Bila di tempat baru tu, janganlah lupa kami di sini. Okay, bye.